Assalamualaikum cikgu. Saya nak tanya ni, apa perasaan cikgu sewaktu sambutan Hari Kebangsaan cikgu? Cikgu rasa sangat gembiralah dan bangga dengan sekolah ni sebab berjaya melaksanakan satu event yang besar. Yang boleh kita katakan hampir sama dengan peringkat negeri sebenarnya. Oh, boleh cikgu terangkan kepentingan sambutan Hari Kebangsaan? Antara kepentingannya, kita nak memupuk semangat patriotisme dalam diri murid-murid. Supaya murid-murid tahu sebenarnya penting kita sambut merdeka, supaya kita ingat tentang jasa-jasa tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan. Apakah harapan cikgu pada sambutan Hari Kebangsaan pada tahun depan cikgu? Antara harapan cikgu, semoga kita dapat teruskan lagi lah usaha kita untuk meningkatkan semangat patriotisme dalam kalangan murid-murid. Itu sahaja sesi temu bual saya pada hari ini. Terima kasih.